It's time to the podcast. Study in Germany. Is it worth the hype? Hallo und herzlich willkommen everyone. Ich bin Alicia. I'm your host for today. So, studying in Germany look exciting online, but what does it really take to prepare for the journey and adapt to the life there? Today we are finding out is studying in Germany really worth the hype. To answer the question, we have two guests at different stages of their Germany journey. Rania, can you please introduce yourself? Hallo, ich heiße Rania. Ich bin 16 Jahre alt and Rania pernah mewakili Malaysia untuk bawah 19 dan sekarang Rania bermain untuk Klub Fortuna Düsseldorf. Okay, how about you, Mika? Hallo, ich heiße Mika, ich bin 17 Jahre alt und ich habe von 3 Monaten nach Deutschland studieren. Okay, Rania and Mika, welcome to the first podcast of Study Germany. Woo! Before we get into it, can I ask you like favorite question? Like, Yes. Boleh. why Germany? Yeah. Okay, Rania dulu cepat. Why Germany? But for me, Rania as a sports, so Rania rasa Germany is the best place untuk Rania mencari bakat Rania dekat sana lagi dan Rania nak teruskan cita-cita Rania di sana sebab sport dekat sana sangat terbaik di dalam dunia dan kalau macam untuk pelajaran pun education free kat sana, so Free Rania education. rasa that's the right place lah. Okay, how about you, Mika? Saya sebab peluang kerja, belajar semua is like so much better kat sana compare kat sini. Betul. So bila ayah semua ko introduce to me, it's like buka mata lah to like a new path for me. Okay, alright. Before we get serious, let's see how similar or different are you. We're gonna play red flag or green flag. Okay guys, Let's go. please take the flag there. Okay, on the left kita akan ada green. On the right will be red. Okay. Are you guys ready? Okay. Okay, first question. Calling your parents only when you run out of money. Merah. Kenapa red flag? Sebab Parent Bukan korang pun buat benda sama je. no. For Bukan. me tak baik lah macam tu kan. Okay, kalau korang dah tak ada money, korang buat apa? Kalau Call lah macam juga, call juga. Tapi adalah Ada. call juga. Bukan sebab betul. duit Bukan je. sebab tu. Bukan sebab Ah. duit Rania 24 jam kan kau. Bukan sebab duit confirm Bukan sebab duit je. Okay, next. Learning German only through TikTok and Duolingo. Red flag. Sebab macam tak proper lah. Study abroad just to escape your parents. No, red flag. Red flag. Mana boleh. Betul, Niat betul, dah salah. Oh, tak baik kan? Tak baik kan? Okay. Calling your parents only when you have emergency. Lepas tu korang macam dah tak ingat dah. Emergency like besar, korang. besar, besar. Ini besar, semua red besar. flag tau. Okay, yang ni like famous question tau. Tapi nanti pergaduhan dengan roommate lah. Mika? Okay, your roommate eat your food after you dah prepare masak-masak. Lepas tu sabar. Dia, Tak bagi. tak bagi. Lepas tu dia cakap, oh tak apalah, kita kan family. Mampus kau. Mampus. Okay, is it okay to skip class bila korang dah penat gila? For me, dia macam Penat depends gila lah. Dia Penat macam gila. dia ni kali ni memang betul-betul Betul. penat lah. Memang. Betul, boleh lah, boleh. Okay. Someone secretly macam check dia punya bank account kalau korang ajak nak lepak. Memang red flag. Cannot. No. Oh, tapi kalau korang nak ajak lepak, korang kena jom je lah. Ya, jom Jom je. bank account. Asal je bank account? Next studying German only before the night of the exam. Red flag. Oh, kita Bukan kena kau buat buat. Bukan buat. Kena buat preparation awal. Ada explanation ke kat situ? Kena. Kita kena buat preparation awal kan. Supaya tak Mika last suka minute. prepare macam mana? Saya Last minute 2-3 minggu kah? 2-3 minggu. Ya ke? Betul, Nipu betul. ni. Okay, choosing football training over completing your homework. Wow. Kenapa tu? Sebab Rania lebih Oh, takut Rania punya red flag. Okay, your friend fail an exam tapi dia pergi post kat Instagram story dia yang dekat cafe, lepas tu dia caption living my best life. red flag. Red flag lah. Sebab dia tak ada semangat, dia tak Betul, kesukahan. betul. No. Tak apa, tak ada juga. No. Tak ada lah. Tapi ikut dia lah. Ikut dia. Suka hati Dia, dia. hidup dia. Okay, living alone makes you more mature than living with your family. Oops. Oh.
Angkat cepat Saya Rania. rasa- Rania Hijau. rasa dengan family lagi mature. Ya, tapi kalau asyik dengan family sampai bila kan? Betul. Yelah, ada masa dia. Oh, ada masa It's dia. their time. Dia tak nak cakap dia. Okay, faham? Okay, study in Germany mainly because university looks cool. Mainly. Tu mainly. untuk nikah. Merah. I mean untuk aesthetic vibe lah. Macam, university ni. Merah. Kenapa? Sebab kalau nak belajar, niat belajar tu betul-betul lah. Betul lah. Tapi ada side Ada reason. lagak, ada side reason. lagak. Tapi betul kan? Aesthetic lah kat situ. Sana estetik lah. Aesthetic. Ada juga post kan? Ada. Okay. Students should work part time even if their parent boleh support dorang. Green flag. Green flag. Like, But Sebab macam parent, dia boleh support. Tapi kalau kita boleh cari duit sendiri tu memang. why not? Ya, betul. Okay, what do you guys think about like kerja part time kat Germany? Part time quite easy lah nak dapat pun. Sebab sana kedai semua memang tengah cari pekerja. So, Mika ada pengalaman ke? saya tak ada. Tak ada. Tapi Kawan nak try. kawan ada. Faham. Rania, maybe in the future nak try ke? Yes, of course. Sebab Rania akan usaha semua. Rania nak kaya. Wow, nak semua kat Yes. sekali. Yes. Wow, faham. Okay, last your friend join a football club for friendship but become more competitive than the coach. Oh. More competitive Friendship. Friendship. Dia mula nak main-main untuk friendly-friendly je. Tiba-tiba dia main tu macam kompetitif gila. Macam lagi kompetitif daripada coach lah. Korang tahu coach kat sana macam mana kan? Saya merah tu. Green flag. Mana boleh dekat? Okay, green flag lah. Sebab dia macam tapi dengan coach tu tak okay lah. Tapi kalau macam friend tu dapat okay. Oh, okay je? Okay je. Sebab Rania pun sama je kan? Okay, Mika? Dia okey lah, kompetitif okey lah. Tapi kawan tu kawan lah, friendship juga. Tapi tak boleh lah. Tak boleh terlalu Tak boleh terlalu over berlebihan kan? Sangat lah. Over kan? Okay. Boleh letak balik. Okay. Kita dah habis game tu. Okay, next gonna ask Rania punya preparation. Rania punya life lah. Okay, Rania, macam mana your Germany journey tu start? Dari bila? Pada umur berapa? Macam mana Rania minat football? Okay, cerita. sebenarnya Rania minat bola ni since Rania 10 tahun. Rania main dengan kawan-kawan abang kat depan rumah. So that time Rania dah start love football lah. So kita cari club semua. Cari club Yeah. First Rania main club futsal, then Rania main bola sepak. So pada usia 14 tahun Rania pergi ke Wolfsburg. So time tu Rania dapat di sana, tapi dia sebab ada problem with visa. So Semua tak? dia macam parents yang kena kerja sana. So that's why Rania balik. And then Alhamdulillah Rania dapat kelab baru Fortuna Düsseldorf pada usia 16 tahun. Yeah. Congratulations for you. So the journey is so good. Ada kenangan pahit, ada kenangan manis. Tapi the moment yang paling best adalah moment Rania dengan Papa. Kita orang berdua usaha. Oh, comel lah. Ya, mainkan. Okay, how did you discover study Germany? Macam mana boleh kenal study Germany? Macam mana boleh kenal study Germany daripada Uncle Azlan, kawan Papa. Jadi dia kenalkan Rania kat study Germany. Dia kata sini the right place untuk Rania belajar. Sebab kalau Rania nak continue main bola di Jerman, Rania kena ada bahasa. Dan bahasa Betul, kat sana belajar bukan bahasa. senang. Jadi study Germany super the right place for me to study. Right place. Yeah, of course. Okay, nak tanya soalan macam emotional sikit lah. Do people underestimate you sebab you only 16 years old kan? Actually banyak tau kecaman yang Rania terima. Macam kau ni main bola sebab muka nanti kata boleh. And then second, diorang cakap yang Rania ni macam sebab Papa. So diorang macam cakap sebab kabel. Actually Rania berusaha ni lama gila, orang tak tahu. Rania dengar dah tu, start. guys. Diorang just kecam sebab diorang tak tahu, macam mana Rania You're ni. not doing for yourself. Yeah. Yeah. So Rania macam okay tak apa, Rania akan buktikan. Tunggu lah. Let's go. Okay, what is the small achievement yang Rania ingat sampai sekarang yang Rania memang bangga lah, tapi bagi orang macam small je achievement ni? For me, Rania rasa Rania dapat best young player time FAS. And then time tu Rania tak expect apa. Tapi Rania bangga lah time tu. Kena bangga kat diri sendiri dulu. Bangga lah sikit.
Okay, nak tanya pasal classroom kat Study Germany kan. Boleh tak describe macam mana friends dia, Sumpah, macam teacher friendly gila. And then from semua kan memang membantu. And then area situ diorang sangat supportive. Akak Yati, akak, semua orang kan supportive gila. Senior semua bantu kita orang. And then dalam kelas tu kan, kita orang buat game, Monopoly semua kan. Rania best punya gila. environment tu boleh rasa macam nak buat setiap hari datang kelas tak? Yes, setiap hari Rania akan datang. Walaupun Rania tak penat pernah kan? miss kelas. Ya betul. Walaupun Rania penat training. Ya tak dah miss kelas. Kita sikit macam mana ada pengalaman yang kelakar. Okay, boleh time tu kita orang main Monopoly. And then time tu kita orang gaduh lah. Lelaki gaduh dengan perempuan. Time tu sumpah kelakar. Main dekat 3 jam Rania gelak. Oi, tapi Rania memang macam semua masa kita, boleh gelak kan? Kita orang tukar-tukar game ke? Okay, nak tanya pasal untuk exam kan, macam mana? Is it speaking, listening, reading atau writing yang paling susah? Ke semua je? Bagi Rania writing dengan speaking lah. Untuk Rania. Kena tanya orang sebelah kot. Itu orang sebelah. Okay, pernah tak Rania macam confident cakap dalam bahasa Jerman? Lepas tu salah. Tapi Rania macam confident je. Pernah. Dengan player-player sana Rania, diorang kat sana mesra. Sebab kita datang dari asal. Kadang-kadang orang cakap diorang cool apa semua kan. Tapi actually kita yang kena break the ice. So Rania try lah communication in German dengan orang. And then Rania cakap macam ayam itik kan. Kita cakap apa yang kita buat expression apa semua. And then confident lah. Lepas tu diorang tanya, Was? Lepas tu Rania continue cakap kan. Lepas tu lama-lama tu diorang faham. Tapi yang penting confident dulu Yang lah. penting confident. Faham. Okay, macam mana Rania boleh handle pressure untuk exam? Sebab Rania rasa exam, sebab kalau Rania jenis kalau tak tahu Rania terus tanya. So Rania ada abang. Abang Rania pun dah habis libih tu. Dan Rania akan tanya Frau lah terus. So Rania akan buat preparation betul-betul lah. Oh, abang Rania pun ada kat Study Germany juga? Yes, abang Rania pun ada kat Wow, study satu Germany. family sekali semua masuk lah. Sekali adik Rania pun ada. Oh ya. Adik-beradik. Oi, ada beradik. Oi. Okay, how do you balance football training dengan kelas Jerman? Okay, contoh sekarang Rania punya jadual schedule for every week. Pagi sampai petang pukul 5 sampai petang pukul 3 macam tu Rania ada kelas at Study Germany. Okay. And then after habis kelas Rania akan balik rumah rest and Rania akan ada training malam. So basically time petang tu lah Rania akan ambil masa untuk buat homework sikit kan. And then kadang-kadang malam tu kalau Rania habis awal ke apa Rania akan take time for buat homework lah. Okay, tadi Rania kata ada rest kan? Untuk Rania kan dengan pack punya apa ni jadual tu kan, schedule tu kan. Rest tu cukup ke tak sebenarnya? Sekarang dia macam tak sebab Rania ada submind everything kan. So Rania rasa after finish all this dah pergi sana Rania rasa banyak Rania rest. Tapi Rania rasa macam Rania dah adapt lah. Ya, Rania dah ada. Dan Rania anak-anak rasa kena- kalau Rania tak training lagi Rania pisang. Okay, football tu macam training semua tu kan, boleh buatkan Rania more discipline as a student ke tak? Ya ke? Boleh. Bang awal ke? Banget awal. Rania kalau Mikaya lah macam ya. Dia Rania. sampai hati. Ni kena soal ke ni? Tak, dia macam ni tau. Kalau bangun sebab bola kan, pukul 5 pun Rania dah boleh bangun tau. Oh, tapi kelas je dia kelas. Boleh. Boleh. Okay. Sebab kan Rania muda kan, Rania rasa Rania more ke fearless yang tak takut apa-apa ke, atau Rania more kepada sometimes Rania more nervous macam tu? So for now Rania still ada perasaan nervous but untuk macam pengalaman Rania walaupun tak banyak tapi adalah, jadi Rania boleh handle benda tu. Rania boleh handle Rania punya nervous. So Rania, awal-awal Terror. 16 tahun dah Tu boleh lah, handle tu lah. nervous. Papa dia. Respect. Rania nak tanya kan, soalan yang orang tak tanya kan. Does football Rania tu ada different personality tak dengan Rania in the classroom? Okay, sebenarnya dalam football tu Rania lagi hyper berbanding Rania dalam kelas. Oh. Serius lah. Kena tengok lah, kena tengok. Rania dalam kelas Rania macam Kena turun fokus padang, turun kan. padang. Dia macam serious and hyper lah, macam tu. Oh, tapi kan kalau classroom Rania tu macam ni pula?
Tapi sebab classmate Rania tu pun buat lucu yang tak lucu, jadi Rania pun akan gelak. Rania pun hyper kat. So technically lebih kurang lah, cuma lagi ganas je kat football lah. Okay, faham. So maksudnya jawapannya ada ke tak ada? Personality yang berbeza? Ada. Oh, okay. Rania kan macam, yelah, dengan dah pack semua tu kan, Rania pernah tak ada rasa give up kan? Kita kan manusia mesti ada rasa give up kan. Macam mana Rania atasi masalah gitu? So sebenarnya Rania jenis kalau meluar, Rania cari abang, cari family lah. Rania akan cakap, dan dorang lah banyak bagi nasihat kat Rania. And then tak lain tak bukan, memang Rania doa kat Allah je kan. Yelah. Tu je. Kalau tak ada orang, rasa boleh buat tak? Tak. Serius. Okay lah, maksudnya umur dia, kita 16 pun je. kita pun time tu tak tahu lagi boleh atasi dia punya lifestyle ke tak kan. Tutup muka tu. Okay. Ni emotional juga. Macam like kita dah bincang-bincang pasal football kan. Tapi untuk Rania rasa Rania wish untuk ada normal life tak? Sama dengan budak 16 tahun. Oh, itu memang soalan yang jarang lah Rania dengar. Tapi sebenarnya jujur lah, pernah Rania macam nak lifestyle macam member Rania kan. Diorang yang pergi sekolah, yang balik sekolah, yang macam biasa. Kadang-kadang kita tengok orang balik sekolah tu, biasanya macam aku dulu lah, macam nak rasa vibe sekolah, vibe SMK semua kan. Tapi bila Rania fikir balik, Rania borak dengan abang semua, kita orang fikir balik, Rania macam sebenarnya dorang nak lifestyle Rania. Why Rania nak lifestyle dorang? Wow, deep. So Rania macam Terasa tu. and then Rania kena macam bersyukur sebab apa yang Rania buat ni mesti ada sebab kan. Betul? So Rania kena banyak fikir dari segi macam tu lah. Rania tak boleh nak macam sikit-sikit nak ni lah, sikit-sikit nak tu, Rania tak nak. One thing is that mental Rania strong lah. Tu So lah, that betul. macam dia macam setuju. dia mindset dia macam, okay, aku punya lifestyle lagi bagus daripada orang lain. Rania kena tukar. Macam dia nombor satu lah. What do you want to prove to yourself, not to other people? Oish. Rania nak provekan yang Rania nak wish list lah. Rania nak main kat sana, Rania nak settle down kat Europe. Okay, memang nak duduk Tu kat je sana Rania lah. nak prove. Okay. So ada family kat sana juga lah. Rania nak kat InsyaAllah. Okay. Last question kan. What excited you most about Germany? Sebab Rania dah pernah pergi. Tapi macam to live there tak sama macam Mika. Mika dah macam dah rasai pahit dan manis je. Tapi Rania macam pergi just untuk untuk training everything kan. Macam mana, like what excited you? Rania merasai juga duduk kat sana sebulan 2 bulan macam tu kan. Jadi Rania rasa Rania suka lifestyle kat sana. Diorang sempoi, diorang buat hal sendiri. And then semua sendiri lah, berdikari. Lepas tu dia punya barang bahan rumah, grocery semua murah. Tapi rumah mahal kan ada good and bad dia. Lepas tu Rania suka dia punya kereta murah kat sana semua kan. Lifestyle dia. Ni nak post kat IG je ni. Tapi Rania suka. Rania macam berminat. Rania memang rasa macam dari Rania form 2 Rania macam aku nak pergi sana, aku nak stay kat sana. Wow. Memang tak ada tempat lain ke? Macam memang nak kerja Germany juga ke? Ya, Germany. Oh, memang dah ada niat. Tu lah.